puan nak tahu kan, kulit kita ni akan bersalin setiap 28 ke 30 hari. Macam ular bersalin kulit tu tau. Tapi kenapa sebenarnya masalah kulit kita ni selalu jadi kusam? Bila sel kulit mati ni, bila dia bersalin tapi kita tak buang, dia akan berkumpul di bahagian lapisan atas kulit. Bila kita pakai skincare ni, dia tak absorb. Bila kita pakai makeup, dia tak boleh nak stay lama. Kulit akan nampak kasar, kusam. Walaupun sebenarnya kita ni dah menjaga rutin skincare harian kita. Dekat Sri Wajah ni kan, kita ada rawatan atau step-step dalam facial kita di mana kita akan buat dermabrasion dan juga extraction, yang mana kita akan buang semua sel-sel kulit mati tadi dengan secara lembut dan tidak merosakkan lapisan kulit kita. Bila kita punya sel-sel kulit mati ni dah dibersihkan, barulah kulit baru kita dapat tumbuh, barulah nampak glowing, kulit nampak lebih sihat dan berseri. So, puan nak rasa tak kulit fresh secara semula jadi? Jom kita buat rawatan. Jom.